Okey. Ini kita orang punya tempat. Bagilah mukadimah dulu. Okey, sini ah. Nak buka yang ni je, renyah. Oh, tu lah lambat. Aku nak kan? Okey. Ya, nampak? Nampak. Okey. Ni lubuk apa? Dan lubuk apa? Lubuk okey. Kenapa nama dia lubuk lokal? Kena tengok. Kita tengok sekeliling lagi. Baca aku Azwan. Okey, aku nak tanya. Kenapa nama dia lubuk lokal? Idea ni datang daripada lubuk ni lubuk. Dia macam ni duduk. Kita orang time tu duduk kat mamak je. Bila kau duduk mamak ni kau faham tak? Dia perbualan yang bodoh je. Ataupun borak angan-angan lah. Borang angan tapi akaun bank tinggal RM2.65 sen. Ya, standard lelaki. Tak tahu nak pada sekian. Sebab tu lubuk. So bila kita duduk aku cakap aku nak buat podcast. Aku daripada dulu sampai sekarang aku nak buat podcast lah. Core dia lah sebenarnya. So dekat dalam tu kita bincang lah. Macam mana nak buat nama apa lah, nak buat nama apa. Tapi aku cakap doang, aku nak pakai nama lubuk ataupun spot ataupun tempat. Sebab dulu benda ni semua start daripada rumah hijau Ya. Kalau nak tahu rumah hijau macam mana, mana ada? Tak ada putih. Jauhan ada putih. Daripada rumah hijau lah. Sebelum PKP. Time PKP lah. By time PKP dah nak habis. Masa PKP. Time PKP nak habis je. Tak nak bawa masuk aku dalam. Macam mana? Tak nak bawa masuk dalam. Buat first lah. Kau ni. Okay, masuk. Ya, masuk. Orang takut naga. Itulah. Dinosaur. Tapi dia Kau ni yang sana. taraf Pergi ke kedai. Tol. Ya. tolong. Sekarang sini Apa yang kau nak tahu? Apa benda space lubuk lokal ni? cakap nak buat podcast kat apa semua. Kat mana sepatutnya podcast tu? Podcastnya macam kita tengok sekarang ni. Ni kita orang panggil apa? Teratak. Mari guys syahdu. So, ini antara space yang mana bukan space. Ini antara ruang. Sama je. Yelah space lah, ruang. Ini antara Ruang dalam Melayu je, space tu orang putih. Sorry je, aku tengok kabel punya view. Okey, ini antara ruang. Okey, ruang yang mana tempat. Okey, bagi aku duduk. Okey, aku duduk dah. Ini antara ruang yang mana tempat orang mencurah idea ataupun cerita. Ni juga salah satu ceruk-ceruk yang penting lah. Bukan tak ada idea. Kau tak ada idea nak cakap. Bukan. Okey lah, dia sebenarnya tujuan ambil tempat ni daripada tempat Syakir lah. Kononnya nak tolong. Asalnya macam okey lah, aku minat. Aku pun nak buat baju. Tu baju aku tu. Oh ya, Baju aku ni baju member kita orang ni. Ajim. So daripada situlah permulaannya. Daripada nak buat podcast, tiba-tiba terus ambil tempat untuk letak barang-barang lah. Sebab kalau tengok kat belakang, jadi kita bikin pusing kat belakang. Kat belakang tu meja six screen. Ada office kita semua kat situ. Tempat R&D semua kat situ. alah. Sebenarnya aku kat sini nak buat production ni macam aku cetak baju. Yang mana aku dah tanam pasau daripada dulu-dulu, daripada PKP apa semua kan. Nak ada kedai, nak ada production untuk cetak baju, nak ada meja apa semua kan. So inilah secara cowboynya kita orang dah hasilkan beberapa macam ni brand si kecil Karakastara. Aku boleh saman tau. Oi, jangan saman. Aku dah ada SSL. Okey, ni Karakastara yang macam ni brand di mana aku bekerjasama dengan partner aku, shout out kat Ajim Deragi Kavara, yang mana konsep ni lebih pada metal. Dari warna ni. Deragi Kavara. Aku nak sama tak boleh, tak ada SSL.
Kau yang invest dekat Karakas-kas-kas. Oh ya, karakas kas. Tak kau yang cakap macam gitu. Kan kelakar, karakas kas tu. Cing. Oi. Okey, untuk space ni apa planning? Ya, Planning kat dekat tempat ni. So yang asalnya tu macam Syakir cakap lah, dah terinspirasi. Okay, macam aku punya core, aku pun design juga, tapi aku tidak melebih ke situ. Humble pula. Ya, humble lah. Aku minat kepada media lah, aku minat kepada digital platform lah. Bokep? Hah? Bokep. Bokep? Bokep tu apa? Oh, aku tak tahu bokep. Tante-tante lah, lebih pada tante-tante. Bagi tahu kita orang kalau korang tahu bokep. Okey, aku off camera jap aku tahu. Tit. Okey. So tempat ni Jom kita bangun. bangun. Sambil tunjuk space ni. Sambil tunjuk area ni apa sebenarnya. So basically lah in a shop way lah. Nampak lapangan. Ini tempat kita buat kecah. Kita tukar kecil. Sini mungkin macam saya cakap, dia lebih kepada tempat apa. Kalau kau buat satu projek, first apa benda je? First apa je? Kalau kau nak buat satu projek. Buat satu projek mesti ada tempat. Tak. Ini kau nak buat something lah. Macam kau nak design ke dalam team kan. Kau nak buat apa-apa lah. Benda first apa je? Benda first. Briefing je. So kau anggap lah ini tempatnya betul lah. Betul lah. Brainstorm. Sorry. Tak. Bincang. Pada sana je. Macam tu lah. Okey, di ruangan tengah ni apa planning dia? Dia ruang ni nampak kecil. Kita compactkan lah. Ala-ala tempat untuk berkumpul orang kreatif kan. So kita buat sekali kena lah dengan tempat kita, lubuk lokal. So incoming baju-baju lokal ke, janji produk lokal tempatan. I mean makanan, boleh jadi bag, boleh jadi topi, boleh jadi macam-macam janji tempatan tu ni. Makanan ke, air ke. Soon insyaAllah kat tengah ni. Tempat ni, depan ni mungkin mini event lah. Mini event Mini So kat sini benda tu? hampir betul, mosh. Aku tak tahu. Two step. Macam mana? Okey, bah. macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Kalau bahagian belakang dengan orang yang tepat lah. Oh ya. Kita lalu ke situ dulu. Salah lagi nak dramatik. Oh ya. Jom ikut aku. Ya. Sama. Okey, stop itu. Ni benda ni gerak apa? Oh ya. Ni dah apa? Ni kira kita punya inventory juga. Okey, ni inventory kita. Yang mana kita dah jalan dah. Beberapa design ataupun dah keluarkan beberapa design kita dah release lah. Macam tadi korang tengok Karakasara dengan Dragi Kavara, itu yang mana ready stock lah yang kita ada. Jadi ni inventory kita lah. So kalau korang aware, habiskan lah kita punya. Kalau berani habiskan. Baik, aku nampak. Okey. Kat sini Aku nampak macam ada Optimus Prime. Optimus Prime sebab dia warna Merah biru ni. Ni nak tahu apa? ini barang e-press. Ni e-press yang method print secara DTF. Kayak blue apa? Blueprint. Bukan? Blue. Kalau kau tak tahu DTF, DTG bukan. Okey. DTF yang kena tekan tu. Okey, tak apa lah, kita buat. Yang macam ni kuat juga kau sih. Bayang macam ni. Letak baju. Lepas tu letak design, sap. Dia teknik e-press. Pemasangan perasan. Lepas tu tekan. Lepas tu naikkan. Lepas tu dah keluar design ni. Cuma aku tak mati dah beli ni. Warna merah biru. Memang satu color, ada color ni ke? Sebabnya kita nak mencari barang baru. Tapi yang paling dekat dengan kita dekat Pontian. Alah, senang cerita, masalah ni Syakir. Syakir yang cari. Aku purchase je. Jadi semua salah kau lah. Kau cakap warna apa semua tapi semua salah kau lah. Paling okey, meja sablon. Oh ya, kita ke meja sablon. Ni apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. 5 meja. Ni meja yang mana proses kita print baju menggunakan ink.
Iaitu seat screen. Okay, seat screen. Meja screen yang jenis lining table. Ha. Dan aku ada meja screen yang jenis marking siam orang kata, Marking siam. Sini ada marking, sini ada marking. Setakat ni baru ada stok ni lah. Jadi harapan kau sebagai pembuat penyablon yang berjaya, Ha? adakah kau berfikir untuk menambah meja lagi? Ya, of course. Of course. Dan Basah insyaAllah. kepala weh, basah kepala. ruang tak ada. Kena guna yang insyaAllah. Ruang. Kalau dia bagi tau. Betul lah. Ha. InsyaAllah dia Agak break InsyaAllah lah. Mana dah tahu rezeki buka warehouse. Amin. Aku ada design. Alah, benda ni tak ada lah. Ni sangat kan. Murah rezeki. Lokal. Semoga murah rezeki. Cik, dia bila apa cik? Ini blok. Ini yang aku cakap. Seat screen. Jadi benda paling utama adalah blok ni lah untuk mengeluarkan design kurang di atas baju. Ni nama dia screen. Tapi Screen datangnya banyak A3, A4, A5. one day nanti. Ya, bawa masa ni kayu lah cowboy lah. Memang bukan. One day nanti dia punya storage. Mesti dah ada storage. Mesti banyak. Ini pun dah banyak dah aku rasa ni. Setiap ada nanti akan ada rak. Rak. Cepat sikit lah kan bagi rak tu kan. Takkan yang bawah aje. Nanti anak-anak belakang kan. Tu pasal. Kalau tak bawah je. Kau weh. Kita buat. Kita eksperimen mic ni. Jadi kita nak eksperimen juga kat kawasan kedap macam ni. Habis nak buat apa konsep macam dalam kotak kecil? Ada. Kita buat apa? Bilok dalam kotak kecil. Tempat. Posisinya salah. Posisinya Okay, so last tour. Okay, last tour. So inilah bahagian office cowboy kita. Office cowboy. Oh, lupa nak bagi tahu. Sini proses sini juga. Yang di mana proses pembakaran filem. Ada satu benda lagi kau nak tunjuk. Ada satu benda lagi dekat dengan tandas. Itu tak payah je. Itu Toilet tu okey. Yang satu lagi tak payah. Jalan je. So inilah office kita je. tapi okey, kita nak bagi tahu. Benda ni nanti andai kata dah develop, semua benda dah develop. Nanti rindu pula benda tu. Tunduk saja lah. Ada apa? Tempat kucing beranak kita. Oh, ni Apa nanti rindu je. Tempat cuci blok lah. Yang mana kita orang guna satu tandas untuk biasalah cat kotor-kotoran. Tapi ni kotor-kotoran yang macam chemical lah. Bukan kotor-kotoran yang lagipun kita masuk sini memang main kerja je sebenarnya. Rezeki sampai, apa lagi tunggu? Ya, Gerak aje. kita orang pun tengah plan nak buat plan. Ya. tempat khas untuk cuci blok. So, tak apa-apa lah. Sebab kita pun lebih pada belajar sendiri kan. Betul, belajar sendiri. Ya. Sebab tu kita R&D banyak. Kita R&D banyak gila. Aku belajar sendiri dulu buat screen ni. Jadi Syarat tu sakit kan. Jadi aku buat masa ni kita orang memang cowboy gila babi dan aku pun jenis ikut kepala otak aku sendiri. Dan aku rasa aku Kenapa semua nak sendiri? Jadi kau poyo lah maksudnya. Bukan. Atas kepoyo. Okay, ini tadi office tu laptop kau kan? ayah laptop aku turun temurun. Laptop kau ni PC kecil lah. Ya. Kita ada mainan baru ni. Tu lah. Okay, aku nak tengok mainan baru ni. Okay, yang tadi Mainan test, baru kita ke? yang test tak dapat tu. Jangan tunjuk dulu. Okay, dah. Autobot transform. Macam ni cik? Lambat je. Barang baru untuk kita print film lah. Technically. Itu je opsi screen juga. Opsi screen banyak ah. Itu dah pasal. Ya, bukan untuk print film je macam boleh. Macam kau kan nak buat ni kan, CD kan. Kau nak buat album kan, CD pun boleh print juga. So, by the way ni Canon Pixma. Canon Pixma Pro 200. Masa tu macam ni. Okey. 22. 28. 12. 24. Kau e-frame ke tak? Aku ada e-frame lah. So 28. So kita pun nak tahu bila upload video ni. Kita tengoklah apa yang akan jadi. Apa yang pembaharuan lagi yang akan datang. InsyaAllah rezeki. Ya, sebab lubuk lokal. Apa tu? Lubuk kita. Lubuk Okey. Tu macam mana? Bajet nak deadline.